Masyarakat diminta untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa bagi menjalankan siasatan berhubung isu provokasi agama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin kebenaran akan terungkai secara menyeluruh dan telus melalui siasatan yang sedang dijalankan. Kerajaan Madani akan memastikan keadilan ditegakkan dan keamanan negara terus terpelihara, katanya menerusi hantaran di Facebook. Sebelum ini, PMX menegaskan bahawa tuduhan yang mengatakan kerajaan tidak mengambil tindakan berhubung insiden memijak Al-Quran adalah tidak berasas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan secara menyeluruh mengikut lunas undang-undang yang berkuat kuasa. Pada 25 Februari lepas, seorang penuntut Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA ditahan bagi membantu siasatan kerana disyaki menghina Islam di media sosial. Untuk rekod, sebanyak 28 laporan polis diterima di seluruh negara berhubung kes berkenaan. Dalam perkembangan yang lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap nyawa rakyat Malaysia amat berharga dan kerajaan Madani kini sedang memantau perkembangan semasa susulan pergolakan yang memuncak di Asia Barat. Menerusi satu hantaran di Facebook, beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, kerajaan mengambil segala langkah yang perlu bagi memastikan perlindungan dan kebajikan rakyat Malaysia sentiasa terjamin. Setiap nyawa rakyat Malaysia amat berharga bagi saya dan kerajaan Madani sedang memantau perkembangan dari semasa ke semasa serta mengambil segala langkah yang perlu bagi memastikan perlindungan dan kebajikan mereka sentiasa terjamin. Kepada Allah SWT kita berserah, semoga mereka sentiasa dilindungi, dipermudahkan urusan dan dipelihara daripada segala bahaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, katanya di petik Harapan Daily. Tambah ahli Parlimen Tambun itu, Kementerian Luar Malaysia menerusi kedutaan di negara terlibat telah diberikan mandat penuh untuk membantu rakyat Malaysia yang memerlukan. Terdahulu, situasi keselamatan di rantau Asia Barat dilaporkan semakin tegang sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan warga asing termasuk rakyat Malaysia yang berada di kawasan terlibat.